Sebab mengapa mangsa narsisis ni susah sangat nak move on. Sebelum tu kalau korang belum follow, please help me klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Otak diorang dah terbiasa dengan kitaran rewards and punishment. Ada reward, lepas tu punish. Reward, punish. Hubungan individu dengan narsistik ni sering melibatkan macam ada love bombing tau. So, terutama yang suami isteri. Diikuti dengan kritikan dan pengabaian. Setiap kali mangsa dapat perhatian, otak akan lepaskan satu dopamin. Itu hormon keseronokan. Wah, macam best dia, loving ni, caring ni suami aku. Contohnya lah. Ini menciptakan kesekitaran ketagihan emosi. Sama seperti ketagihan dadah ataupun judi. Mangsa mula menunggu saat manis walaupun disakiti kerana otak dah dilatih bertahun-tahun untuk harapkan ganjaran emosi yang sebentar. Sekejap je. Lepas tu yang pengabaian dan abuse tu punyalah lama. Number 2 ialah trauma bonding, iaitu ikatan emosi yang tak sihat. Dalam hubungan penderaan contohnya yang datang secara berulang-ulang, mangsa boleh terikat secara emosi dengan si pelaku. Ini namakan trauma bonding, satu bentuk ikatan psikologi yang terbina melalui ketakutan, kekeliruan, harapan palsu. Walaupun dia dah tahu dah hubungan tu dia rosak, toksik, tapi bangsa tetap suka nak melepaskan kerana otak tu mengaitkan inilah kasih sayang. Dia dera aku, dia pukul aku, dia hina aku, itulah kasih sayang. Sebenarnya sayang aku. Nombor 3, rendah diri dan corak pemikiran yang tak berubah. Bangsa sering dipersalahkan, dihina, dikritik, dipelikirkan. Lama-lama, aku dah hari-hari cakap macam tu. Diorang dah percaya mereka sebenarnya tak cukup bagus. Memang layak pun aku dihina macam ni, memang layak. Ni jadikan mereka terikat secara mental, ketagihan pada dinamika yang menyakitkan kerana mereka dah hilang identiti tu. Lama-lama diorang sendiri pun boleh jadi narsis juga kepada anak mereka. Ketagihan trauma ni bukan satu kelemahan, tapi respon otak terhadap penderaan emosi yang terlalu panjang. Bantu diri, jangan takut untuk cari sokongan. Saya Rama, saya ada buat kursus pemulihan anxiety dan depresi daripada narsisme. Klik link bio.